Jom ikuti cara merekod bacaan buku dalam iNilam. Terdapat dua cara untuk membuka iNilam. Cara pertama adalah melalui pelantar Delima 2.0. Masuk ke pelantar Delima dengan membuat carian di Google atau anda boleh menonton video cara untuk log in Delima 2.0 dalam YouTube TVEV PSSSK Minyak Beku. Sesudah membuka Delima 2.0, gerakkan skrin menghala ke bawah dan cari bahagian pengumuman. Tahniah! Anda sudah berjaya membuka iNilam. Cara lebih mudah untuk masuk ke iNilam adalah melalui pautan. Taipikan pautan seperti yang tertera pada ruangan carian internet. Tahniah! Anda sudah berjaya membuka iNilam. Mari kita pelajari cara mengisi rekod bacaan murid dalam iNilam. Setelah berjaya memasuki iNilam, anda akan melihat paparan seperti ini. Tekan butang Accept. Tekan butang anak panah pada hujung sebelah kanan untuk mencari nama murid. Lihat seperti dalam paparan. Eja nama murid untuk memudahkan pencarian atau tatal ke bawah untuk memilih. Maklumat murid akan muncul secara automatik. Tatal ke bawah untuk mengisi rekod bacaan. Isikan rekod bacaan seperti yang diminta. Pastikan semua ruang bertanda bintang diisi. Berikut adalah contoh pengisian. Setelah selesai mengisi rekod bacaan, tekan butang Next. Paparan ini akan muncul. Tekan butang Save. Tahniah! Anda berjaya merekod bacaan Nilam. Terima kasih. Teruskan budaya membaca dan jangan lupa untuk merekod bacaan.